Ya, itu penting. Tetapi apa yang lebih penting ialah kita tidak jatuh miskin. Jadi, bagaimana anda boleh lindungi kekayaan yang anda bina dengan susah payah, ikat perut, kerja sehingga lewat malam dengan menggunakan ilmu kewangan yang betul. Antara langkah-langkah yang boleh anda ambil adalah yang pertama, jangan berbelanja lebih daripada kemampuan anda. Kedua, pelbagaikan portfolio simpanan anda dalam bentuk simpanan dan aset yang berbeza. Tiga, jangan letakkan simpanan yang besar dalam akaun bank. Simpan hanya cukup sekadar untuk perbelanjaan bulanan sekitar 1 hingga 2 bulan sahaja. Keempat, jangan sesekali lupakan tentang kadar inflasi. Ramai yang tidak sedar simpanan mereka ini dirompak inflasi setiap hari. Nombor dalam akaun simpanan nampak sama, tapi kuasa beli kita semakin hari semakin kurang. Antara simpanan yang kalis inflasi ialah simpanan dalam bentuk emas. Apabila harga barang dan perkhidmatan naik, harga emas ini akan naik bersama-sama. Ini bermakna dengan emas, kekayaan anda akan dilindungi daripada inflasi. Jika anda simpan 1 juta sekarang, hanya dalam masa 10 tahun sahaja, kuasa membeli 1 juta tersebut telah pun berkurangan kepada sekitar 800,000 sahaja. Bagi yang ingin memulakan langkah pertama untuk menyelamatkan nilai simpanan wang fiat anda dan tukarkan kepada bentuk emas fizikal, anda boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.